Pandangan ekstrim berunsur kaum dan agama berbentuk hasutan yang boleh menyemaikan rasa benci serta berpotensi mencetuskan permusuhan sesama warga wajib dihentikan. Kenapa isu 3R perlu tindakan paling tegas? Sultan Pahang tegur ahli politik jangan jadi badut. Berita palsu perkauman kini di luar kawalan. Raja-raja Melayu telah banyak kali menegur mengenai isu 3R yang dimainkan oleh orang politik. Sultan Pahang sendiri menegur ahli politik, jangan jadi badut menjadi alat perpecahan kaum. Media sosial platform terbaru zaman serba canggih ini, pro dan kontra, dan bila disalahguna, terutama pemain politik, ia mampu menggugat keharmonian kaum. Masih ingat tidak berapa lama dahulu, di beberapa lokasi di England dan Ireland Utara berlaku keganasan sejak beberapa hari lalu. Ia berpunca akibat maklumat salah di media sosial dan kumpulan sayap kanan yang mencetuskan ketegangan. Apa berlaku di UK tidak banyak bezanya apa yang sedang berlaku di Malaysia. Bezanya di negara kita hanya bila-bila masa boleh meletus pergaduhan kaum jika tidak dikawal, tetapi penceritaan hampir sama. Keganasan di UK berpunca daripada maklumat salah online, disengajakan untuk mengapi-apikan masyarakat beberapa jam selepas serangan itu berlaku. Maklumat palsu tentang identiti penyerang dihebahkan dengan menamakan Ali Al-Syakati, kononnya seorang Islam pendatang dan radikal. Sedangkan suspek sebenar bernama Axel Rudakubana dilahirkan di Britain. Kumpulan pelampau mengambil kesempatan mencetuskan kekacauan selepas insiden serangan pisau maut menyebabkan 3 perempuan terbunuh di Southport. Pelbagai puak dan individu berhaluan kanan, termasuk neo-Nazi, peminat bola sepak yang ganas anti-Muslim mengambil bahagian dalam keganasan itu yang juga dicetuskan oleh pempengaruh online. Aktivis sayap kanan menggunakan aplikasi WhatsApp, Telegram dan X untuk menggesa orang ramai melakukan bantahan di jalan-jalan raya. Akibatnya, masjid diserang dan umat Islam di dalam masjid memberitahu mereka seperti terperangkap dalam peperangan kerana begitu banyak objek dilontarkan. Bukan sahaja masjid, premis-premis perniagaan juga dirosakkan dan polis juga menjadi mangsa serangan. Persoalannya, kenapa pihak polis Britain sukar mengawal rusuhan ini? Menurut Joe Mulhall, pengarah penyelidikan Hope Not Hate media sosial dan teknologi lain menawarkan cara baru untuk pergerakan aktivisme ini. Ia disokong oleh seorang profesor University Northampton yang pakar dalam sejarah radikalisme dan ekstremisme. Media sosial berfungsi sebagai alat merekrut kumpulan pelampau. Polis juga bergelut untuk bertindak balas dengan pantas terhadap perusuh yang boleh dikumpulkan dalam beberapa jam melalui aplikasi WhatsApp atau mesej peribadi. Apa mesej daripada kejadian ini? Sebenarnya apa yang berlaku di UK terlalu banyak persamaan dengan negara kita. Jika di UK ada puak berhaluan kanan sangat anti dengan orang Islam, begitu juga di negara kita ada puak yang sangat anti dengan kaum lain, terutama bangsa Cina. Walaupun bangsa ini sudah ratusan tahun datang dan telah menjadi rakyat negara ini, tetapi kaum Cina sering dijadikan kambing hitam untuk tujuan politik. Berhentilah daripada menjadi badut yang mempolemikkan isu raja, agama dan kaum. Banyak cerita-cerita fitnah seperti tidak boleh azan di masjid, Cina mahu menjadi PM dan sebagainya. Ia sangat bahaya kerana ia cuba mengapi-apikan pemusuhan. Malah api perkauman ini bukan sahaja dimainkan di media sosial saban hari, tetapi turut juga diprovokasi oleh MP di Parlimen. Di UK hanya kerana maklumat palsu untuk mengapi-apikan isu perkauman akhirnya di luar kawalan. Dalam era media sosial, maklumat palsu begitu mudah dihebahkan. Kita sebagai rakyat Malaysia terimalah dan wajib menerima hakikat kita kena hidup di dalam kepelbagaian kaum. Kaum-kaum lain ini telah hadir ke sini ratusan tahun lamanya, malah ada ribuan tahun. Hiduplah dengan harmoni dan saling hormat menghormati. Ikutilah bagaimana kehidupan penduduk Madinah ketika zaman Rasulullah yang mereka boleh duduk sekali dengan kepelbagaian kaum dan agama. Itulah konsep yang cuba dibawa oleh Anwar Ibrahim yang dipanggil Madani. I want to be a Malaysian leader. The Malay child is my child, the Chinese child my child, the Indian, the Dayak or the Kadazan. You know what they do? They say, how can Anwar, a Malay Muslim, consider a Chinese child his? I mean, level of stupidity
That's why I think in our Madani concept, we don't compromise. How could people think about cases, the past cases? It's different.